Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2025, Pejabat TTPM Kuala Lumpur telah mendengar sebanyak 1,921 tuntutan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 162 tuntutan atau 8.4% tuntutan telah dibatalkan atas sebab tuntutan yang difailkan adalah di luar bidang kuasa tribunal ini. Hari ini saya akan kongsikan 5 tips bagaimana untuk memastikan suatu tuntutan yang difailkan adalah dalam bidang kuasa tribunal ini. Pastikan tuntutan difailkan oleh seorang pengguna yang membeli barang atau perkhidmatan bagi kegunaan diri sendiri, keluarga atau isi rumah. Pastikan tuntutan yang difailkan adalah berkaitan dengan tuntutan tebus rugi sahaja. Tuntutan berkenaan ganti rugi seperti ganti rugi am, ganti rugi teladan dan sebagainya tidak boleh difailkan di tribunal ini. Pastikan nilai tuntutan yang anda failkan tidak melebihi RM50,000. Jika nilai tuntutan anda lebih daripada RM50,000, anda perlu failkan tuntutan di Mahkamah Sivil. Pastikan tuntutan yang anda failkan adalah satu tuntutan yang terakhir dalam tempoh 3 tahun. Jika lebih daripada 3 tahun, anda perlu pergi ke Mahkamah Sivil. Pastikan tuntutan yang anda failkan tidak termasuk di dalam senarai tuntutan yang di luar bidang kuasa tribunal seperti mana yang dinyatakan di bawah Seksyen 2 dan Seksyen 99 Akta Perlindungan Pengguna 1999. Semoga tips yang saya kongsikan tadi dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jika anda ada apa-apa pertanyaan dan soalan, sila ajukan pertanyaan dan soalan anda ke pejabat TTPM yang terdekat. Sekian sahaja, terima kasih.